Hai hampa, berjumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok masak nasi ayam cara Mak Tok. Jom tengok Mak Tok masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masukkan serai 1 batang halia dengan bawang putih. Air dah nak mendidih tu lagi baru kita masukkan ayam. Kita masukkan ni dulu. Masukkan perasa dulu, garam. Sebab Mak Tok buat nasi ayam ni, ayamnya Mak Tok rendam dalam ni. Mak Tok bagi dia masak, suku masak. Okey, tunggu ayam mendidih sat baru nak bubuh ayam. Dah mendidih dah airnya, Mak Tok nak masukkan ayam. Ayamnya Mak Tok pakai ayam dara. Masukkan ayam ni satu-satu lepas tu kan. Dah masukkan ayam ni, kita tak payah nak rebus lama-lama. Kita terus biarkan sekejap ni, lepas tu kita terus tutup api je. Kita biarkan ayam ni direndam dalam air sup ni. Sebab dalam ni ada garam lah, gula, perasa semua. Jadi dia akan meresap kepada ayam tu lah. Ini membuatkan ayam tu sedap. Baru dia berasa sampai ke dalam isinya. Kita biarkan dalam 1 jam lah, kita perap dia kat sini, dekat dalam air ni, air sup ni. Tapi kita kena tutup api terus lah, takut nanti ayamnya masak. Kita nak bagi setengah masak je. Nak panaskan butter dulu. Butter dah panas. Tadi butternya Mak Tok bubuh 3 sudu ni, 3 sudu makan. Lepas tu tambah minyak sikit. Masukkan daun pandan. Lepas tu kita masukkanlah ni bawang merah, halia, bawang putih, kayu manis, bunga cengkeh, lawang. Kacau, bagi dia garing sikit. Ni tadi kan Mak Tok lupa nak cakap beras. Berasnya 6 cawan, 6 cup. Lepas tu butternya 3. Lepas tu Mak Tok tambah minyak sikit. Ada dalam 2 sudu minyak masak. Lepas tu bahan-bahan yang lain lah. Okey, ni dah garing dah. Dah kuning dah. Kita nak masukkan dalam berasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayam yang Mak Tok rebus tadi, Mak Tok masukkan dalam nasi ni, dalam beras ni. Untuk kita masak sekali. Sebab dalam air sup tadi tu, yang kita rebus ayam tadi tu dah ada garam, dah ada berasa. Jadi dalam ni kita tambah garam sikit je lah. Tambah garam sikit. Tambah perasa. Okey dah, tunggu sampai dia masak. Kalau sahabat-sahabat nak bagi kuning sikit nasinya kan, sahabat boleh lah letak kunyit ke, apa warna kuning ke, biar dia nampak cantik. Oh, alhamdulillah dah masak nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mula masukkan sos tiram 1 sudu. Sos tiram 1 sudu. Kita masukkan perasa 1 sudu kecil lah. Perasa ni. Lepas tu garam 1 sudu kecil. Masukkan kicap pekat ni dalam 2 sudu. 2 sudu makan.
Kalau agak nanti kalau kurang hitam, kalau nak sahabat-sahabat nak bagi hitam sikit, sahabat boleh tambah lagi lah kecapnya. Lepas tu kita gaul. Gaul bagi rata-rata semua ni. Kalau yang suka nak letak bawang putih pun boleh, tumbuk-tumbuk bawang putih letak nak bagi wangi. Tapi Mak Tok tak letak dah sebab dalam masa rebus tadi Mak Tok dah letak dah bawang putihnya. Ni Mak Tok tak letak lah masa ni. Dan Mak Tok letak minyak bijian sebab nak bagi wangi. Tadi dalam nasi tadi Mak Tok dah letak dalam sudu ni lah, sudu teh ni. Minyak bijian dalam nasi. Tadi lupa nak cakap tadi. Masa masak nasi. Mak Tok tengah gaul-gaul ayam ni nak bagi sebati. Bagi sebati dengan kecap-kecapnya. Okey lah ni, dah siap. Tunggu kita nak menggorengnya pula. Ni Mak Tok nak buat sos. Nak buat sos dia, bismillahirrahmanirrahim. Mula masukkan cili yang dimesin tadi. 2 biji cili besar, 15 biji cili api merah, 3 ulas bawang putih. Kemudian Mak Tok nak masukkan kacang kejap. Bagi dia masak sekejap lah cili ni, baru kita masuk. Ini cili sos 1 cup. 1 cup cili sos. Lepas tu kita nak masukkan perasa. Masukkan gula. Kita nak letak gula bagi dia manis-manis. Lepas tu letakkan garam. Letakkan garam. Kemudian Mak Tok nak letakkan kacang kejap. Sekejap. Mak Tok nak letakkan air limau. Kalau yang suka letak cuka pun boleh. Tapi Mak Tok suka letak air limau. Dia pulanglah sahabat. Kita nak bagi dia masam kan. 3 biji limau kasturi. Ni kita kacau lagi. Yang maksud nak letak kuah sup tadi sikit. Kuah sup ayam tadi. Sebab nampak dia pekat kan. Kita bagi dia cair sikit. Ini cara Mak Tok lah. Dulu Mak Tok meniaga nasi ayam. Mak Tok buat macam ni ya. Sambalnya. Bawang putih. Cili api, cili besar. Pedas-pedas masam-masam manis. Macam tu. Ini resepi Mak Tok lah. Mak Tok masa buat jual nasi ayam dulu Mak Tok buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nak goreng ayam dah. Minyak dah panas. Kita boleh masukkan ayam. Goreng ayam dulu. Alhamdulillah dah masak lah ni. Mak Tok nak angkat lah. Nak angkat dah. Dia goreng ayam ni tak boleh lama-lama sangat. Bagi juicy-juicy je. Lama-lama sangat nanti dia keras. Wangi je. Sebab ada minyak bijian. Okey. Nak sambung lagi. Nak goreng sambung lagi. Empat ekor ayam dara aja. 4 ekor pula dah. Tengok Pak Ketua 4 ekor. 2 ekor. Ni Mak Tok nak buat kicapnya pula. Tadi ni bekas yang kita perak ayam tadi kan, yang kita buat tu. Kicap ni kita jangan buang, kita boleh pakai. Kicap ni. Lepas tu Mak Tok nak masukkan bawang putih 1 ulas lah. Lepas tu masukkan air sup. Air sup yang rebus ayam tadi.
Macam sikitnya, buat banyak sikit lah. Okey. Tapi kita kena tambah kicap lagi dalam 1 sudu. Dalam 1 sudu saja. Tu, dah 1 sudu. 1 sudu makan. Letakkan gula sikit. Letakkan perasa sikit. Letakkan garam sikit. Kacau lah sampai dia masak dulu. Lagi kita nak pergi pekat dia lagi, kita letakkan tepung jagung. Satu sudu teh air tepung jagung. Tepung jagung 1 sudu. Sudu teh saja. Kita nak pergi dipekat je. Okey, dah masak, dah siap. Dah siap kicapnya. Tutup api. Okey, sekarang Mak Tok nak masukkan daun sup lah sekali untuk sup dah ni. Masukkan daun sup sebab dah mendidih dah. Lepas tu Mak Tok masukkan bawang goreng. Bawang goreng yang dibuat sendiri. Pakai bawang merus tu kan. Lepas tu dipotong-potong buat bawang goreng. Dia wangi lah, cantik buat sendiri. Dah siap dah nasi ayam Mak Tok hari ni. Mak Tok nak makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah siap nasi ayam Mak Tok. Mak Tok nak makan. Nak baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum dululah. Haus sangat dah. Lega. Alhamdulillah. Jom, mai sahabat-sahabat, kita makan nasi ayam. Nasi ayam cara Mak Tok lah. Mula-mula ambil sambal, letak kat situ dulu. Lepas tu ambil kicap. Letak kat situ. Tu Mak Tok ambil sup. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Menggilirakan. Mai, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya lembut sebab ayam dara kan, dia lembut je. Sedap sabar. Sambalnya okey. Semua cukup. Nasi ayamnya sambalnya tak perlu pedas-pedas sangat. Tapi kalau sahabat-sahabat nak pedas, boleh lah letak cili merah tu lebih. Sahabat-sahabat bolehlah cuba resepi Mak Tok ni. Dulu Mak Tok niaga. Mak Tok buat nasi ayam. Dululah masa Mak Tok muda-muda.
Masa tu anak-anak pun kecil-kecil lagi. Sekarang Mak Tok dah pencen lah. Buat makan je lah. Dulu masa Mak Tok berniaga kan, tahun 89, 90 tu masa tu. Satu anak kecil lagi lah. Tu kan masa tu berniaga. Nasi ayam ni dulu Mak Tok jual RM2.5 aja dulu. Sekarang nasi ayam dah RM10. Jauh kan beza kan? Itulah masa muda-muda. Mak Tok berniaga lama. Sampai anak Mak Tok dah tingkatan pun Mak Tok masih berniaga lagi. Sampai umur Mak Tok 50 lebih. Mak Tok berniaga. Tapi Mak Tok dah berniaga lain lah pula. Tak berniaga dalam nasi ayam tu. Berniaga lain-lain lah. Berniaga kantin. Mak Tok berniaga macam-macam lah. Kantin pejabat daerah. Tu Mak Tok pernah berniaga. Di Gombak dulu. Okey sahabat. Sampai di sini dulu. Lain kali kita jumpa lagi di lain video Mak Tok ya. Jangan lupa ya sahabat-sahabat semua. Follow Mak Tok. Subscribe, like, komen. Kalau suka dengan video Mak Tok. Jangan lupa ya. Bye-bye.